Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu karo lagi weh, kalau misalnya kata kita batuk tak sembuh. Lepas tu ya ada setuju tak setuju nah. Ada setengah-setengah tu benda hak kita tak setuju. Ada tu benda hak kita setuju. Pada hari ni ada hak kita tak setuju, pada hak setuju kita boleh terang. Hak kita setuju, gapo kita setuju, kita guna gotolah nah. Ada satu cara lagi hak tak sewi kita tu batuk ataupun buat kita sembuh batuk nah, kita nak buat. Supaya dok tunjuk kita tengok ni, orang panggil kata kui chai ataupun kuca. Pucuk kuca, kui chai nah. Ni nah. Kui chai ni nah. Supaya nak ambil sikit nah kui chai. Supaya nak ambil pas kita nak buat ubat batuk. Kalau kita batuk, kita nak buat macam mana dengan kui chai? Kita kerak kui chai. Nah. Kita pergi buat batuk. Kui chai ni ku siap dia buat syahwat orang atas kuat. Lepas tu lama nak mengalir air. Kalau orang lelaki makan kui chai banyak-banyak nah, syahwat dia kuat. Lepas tu dia menahan tak cepat sangat keluar air mandi tu nah. Mudah-mudahan nah dia buat bunyi hair keluar air mandi boleh. Supaya nak basuh tu nah. Okey. Kalau kita ada kui chai, kita hiri masuk buah dalam lesong ataupun buah dalam kisar pun boleh. Tapi sekadar lesong tak apa dah nah, sebab kita buat tak ada banyak Nah tu. Okey. Kita masuk garis sikit. Sikit lah. Okey. Garis. Lepas pada tu kita tumbuk. Ambil kui chai, tumbuk dengan garis. Sebab kui chai ni dia panas. Masuk dengan garis tu dia buat tubik belohak boleh. Nah, buat tubik belohak. Okey. Lepas pada kita tumbuk tu, kita mai buat toko. Besar mana kita nak makan, kita buat toko besar tu. Supaya nak buat toko kecil-kecil nah. Ha tu. Buat toko kecil-kecil. Ni boleh banyak toko dah ni. Ha tu. Supaya mau buat toko ni nah. Buat toko tadi kita nak makan. Kui chai tumbuk dengan garis. Ku siap untuk sembuh batuk boleh nah. Budak-budak tak makan apa. Budak sah makan lah. Takut bersing. Takut gapo bukan bersing. Takut bau dia tu, panas dia tu. Takut budak guna ke lain. Ni untuk orang tua dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kui chai kita tumbuk dengan garis. Kalau kita batuk gelohak dalam tekak banyak, ambil kui chai ni. Tumbuk dengan garis, buat toko pasal ni. Telah. Tak usah mamah. Telah. Kita tak di tekak kita telah lah. Mudah-mudah. Alhamdulillah. Bodok suta ya. Dia rasa longgar tekak sebab kui chai ni dia ada rasa air tu panas juga dah. Panas dia buat basuh di orang tekak kita. Lepas tu lepas pada tu kita rasa panas dalam tekak ni, kita minum air. Turut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nah orang batuk kui chai dengan garis pun boleh juga. Mudah-mudah. Alhamdulillah. Pakat share, pakat like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.